Untuk rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura, nak beli Proton X50 version baru FL, antara kelayakan gaji dan juga dokumen-dokumen yang anda perlu sediakan, itu yang saya akan terangkan dalam video kali ini. Jom. Okay, sebelum tu saya nak minta tolong anda screenshot dulu business card saya ini, saya attachkan. Sebab apa, nanti bila anda dah ready nak beli Proton X50 ni, sayalah sales advisor yang akan bantu anda urusan A to Z. Berbalik kepada tajuk utama kita, kelayakan gaji untuk rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura. Gaji anda ialah dolar Singapura. So, untuk Proton X50 flagship yang full spec ni, anda perlu gaji basic perlu 2,000 Singapore dollar. Paling minimum. Kalau lagi rendah daripada tu, susah sikit. Okay, minimum mesti 2,000 Singapore dollar. Sama juga untuk X50 premium ke X50 executive yang full, yang lower spec ke, sama. Mesti minimum gaji Singapore dollar 2,000 Singapore dollar gaji basic. Untuk anda yang gaji basic lebih rendah daripada 2,000 Singapore dollar, contoh gaji basic 1,500 Singapore dollar tapi ada tambahan OT ataupun commission. Okey, untuk OT dan commission ni dia ada naik dan ada turun. So bank akan kira purata dan biasanya bank akan kira separuh sahaja. Sebagai contoh gaji basic 1,500 dolar, OT purata bulan-bulan ada lebih kurang tambahan 1,000. So dia, pihak bank akan kira separuh daripada 1,000 tu. Bermaksud 1,500 Singapore dollar tambah OT separuh, iaitu 500 Singapore dollar. Bermaksud kat situ total semua akan jadi 2,000 Singapore dollar. So layak untuk loan Proton X50. Lebih kurang macam tu. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut berkaitan gaji ni, boleh terus direct PM saya lah. Saya attachkan sekali lagi, ini business card saya. Okey, di paparan skrin ini saya sertakan ini list dokumen-dokumen yang diperlukan untuk urusan submit loan. Ini untuk anda rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura. Ada dua kategori. Untuk kategori pertama yang gaji basic sahaja. Untuk kategori kedua, gaji basic tambah OT ataupun commission. Gaji basic saja bagi 3 bulan dokumen. Yang ada OT ataupun commission kena bagi 6 bulan. Sebab apa? Pihak bank nak tengok purata pendapatan selama setengah tahun income anda. OT dan commission kan dia ada naik turun. So dia tak tetap. So bank nak tengok purata 6 bulan macam mana. Itu sebab dia perlu bagi 6 bulan. Untuk anda yang ada pertanyaan lebih lanjut, boleh hubungi saya segera. Assalamualaikum. Turbo engine bunyi macam beast. Pick up laju highway aku feast. Smart tech semua masuk gang.